Kalau burger special ada telur, LC Special Edition mana telurnya? Tak ada telur pun. Tapi sebelum tu, jom kita tengok iklan dulu. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. So ini dia 3 perbezaan antara Special Edition dengan yang biasa. Tengok video ni sampai habis. So yang pertama sekali, apa yang korang akan dapat? Wah. Uyo, korang dapat bakul sekali dengan charger. So apa yang specialnya? Ada charging port sekali dekat dalam bakul. Itu je. Telur tak ada. Mungkin orang cakap, baik tak payah beli Special Edition sebab apa? Horsepower semua sama je. Cakap elok-elok sikit. Nampak tak ni apa benda? Awak pasang je dekat sini, rambut dia. Horsepower akan tambah lagi 560 sini horsepower. Yang ketiga sekali, of course lah kalau Special Edition mesti nak kena tulis punya mah. Kalau tak korang tak tahu betul. So dia tulis kat cover set 135 LC Special Edition. Cuba kalau dia tak tulis, korang pun tak tahu ni special. Betul tak betul? Ini. Dekat sini ada print timbul sekali. Lain macam. So kesimpulan dia, tak ada sebarang telur yang terlibat dah dalam buatan motor ini. Bezanya warna dia cantik, warna maroon lawa. So kalau korang berminat, macam biasa beli sheet fob. Tu je lah. Selamat puasa semua. Yeah.